Trip camping kali ni kami ke Janda Baik. Tempat ni hotel tapi ada tempat camping, sungai, ada package barbecue tepi kemah dan malam boleh layan movie. Jom kita ke area Baisuria Janda Baik. Sesampai je kami di sini, park kereta dan register di lobi utama. Area Baisuria ini adalah sebuah hotel yang menyediakan tapak perkemahan untuk menikmati keindahan alam di Janda Baik. Serta pendaftaran, jom kita ke tapak perkemahan. Kawasan dia lapang, berumput dan ada sedikit pokok. Sesuai juga untuk buat aktiviti family gathering yang boleh muat 5 ke 6 kemah. Charge untuk satu pack RM15 sahaja. Untuk korang yang tak ada kemah, jangan risau. Pihak hotel juga ada menyediakan perkhidmatan kemah untuk disewa dan ada sleeping bag. Untuk package yang kami ambil ni, sekali dengan barbecue serta breakfast. Untuk barbecue, pihak hotel akan menyediakannya di tepi kemah korang. Best kan? Sambil santai-santai main game dengan family, tim hotel akan serve makanan. Sebelah malam pula, korang boleh lepak-lepak layan movie sambil makan popcorn. Projektor, layar dan PA system korang boleh sewa je dengan pihak hotel. Untuk malam, sila sediakan blanket dan sweater. Sebab cuaca malam dia dingin dan sejuk. Ini suasana pagi di Janda Baik. Rezeki kami pagi cuaca sangat baik. Dapat kami shoot sunrise yang cantik. Trip kali ni aku tak nak penat-penat masak. Kita breakfast je dekat cafe hotel. Padang yang luas, korang boleh buat macam-macam aktiviti dengan family. Tapak perkemahan ni sangat sesuai untuk korang yang nak santai-santai. Sebab semua fasiliti disediakan. Plug point 24 jam. Sinki yang bersih, toilet dia memang 5 bintang. Kalau korang nak sewa dewan pun boleh, tak ada masalah untuk aktiviti family dan team building. Overall kami sangat berpuas hati sebab persekitarannya bersih, fasiliti lengkap serta layanan dan servis yang terbaik. Boleh baca detail hotel di caption.